Okay, Assalamualaikum. Kat sini saya nak tunjuk kat hampa satu perambut yang terulung lah. Rambut batu hidup. Cara nak buat dia macam ni. Kita ambil satu leader panjang dah, satu depa. Buah mata kain siap sini macam ni kosong satu depa. Lepas tu hampa loop kat sini satu. Okey, dekat bahagian kita punya mainland ni, hampa letak satu batu macam ni, rupa macam ni. Lepas tu swivel. Kemudian just letak tali macam ni je. Ni rambut grade jugalah ni. Target pari ke, talang, jenahak, ikan-ikan grade lah. Macam ni perambut dia. Ini perambut batu hidup. Okey, bagi yang nak baling jauh, kita sarankan okey, yang tadi tu saya tunjuk macam mana kalau kita nak bawa batu hidup. Okey, yang ni kalau hampa nak baling jauh sikit lah. Contohnya hampa nak baling ke depan sikit. Rambut yang sama, tapi beza dia kat sini kita letak stopper saja. Hampa ambil stopper ni, letak macam ni. Lepas tu kita masuk ke dalam ni. Okey. Rupa macam ni. Rambut yang sama, tambah stopper kat sini. Lebih kurang dalam sejengkai. Lepas tu hampa ambil batu hidup tadi. Ambil batu ni, letak dalam ni. Rupa dia macam ni. So yang ni boleh baling jauh sikit. Berbanding pada tadi. Yang tadi tu dia boleh baling jauh, tapi dia agak susah sikit lah. Lepas tu hampa loop kat sini. Macam tadi juga. Beza dia batu kita ubah bahagian bawah lah. Ditambah pula dengan stopper. Bila kita dah loop, yang batu dekat mainland tu, mainland tadi kita dah ubah. So tali ni kita sambung kat sini. Dua perbezaan lah batu hidup. Ni satu, yang tadi tu satu. Yang tadi tu dia kat atas lah batu ni. Okey. Kalau hampa dah try, jangan lupa like, komen, lepas tu share. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. I love you. Muah.